pernah ada dekat USIM, Tamhidi Sains Social. Sebab apa sebenarnya kita ada 4 kos sahaja, iaitu kita ada Syariah dan Undang-Undang, TSU, kita ada Perakaunan dan Muamalat, TPM, kita ada Sains Fizikal dan Teknologi, TSFT, dan kita ada TPPS, Pergigian dan Sains. Pergigian, Perubatan dan Sains. Ya, okey. So kali ni kita ada Sains Social. Betul. Hebat. So kita minta Puan perkenalkan diri lagi sekali lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hai semua. Okey, saya Puan Azlina binti Muhammad Noor. Okey, saya adalah Ketua JK Panel Penaja Tamhidi Sains Social. Seperti yang dimaklumkan oleh OPED tadi kan. Betul. Okey, alright. Tamhidi Sains Social ni sebenarnya memang fresh from the oven lah. Okey, baru sahaja diluluskan JKPT pada penghujung tahun lepas. Okay, dan Alhamdulillah diluluskan untuk ditawarkan mulai semester 1 2026-2027 ini. So memang fresh from the oven. Okay, batch yang akan apply untuk UPU yang ni memang akan jadi batch yang istimewa, jadi batch sulung, anak sulung kami untuk baby terbaru program Tamhidi. Okay, wow. So memang siapa yang baru masuk ni merupakan first batch lah. Ya, betul. Untuk Sains Social. Kalau Sains Social TSS. So sebelum ni kita ada TSU, TSP, TSF, TPM. Okay, so this one akan jadi TSS. Baiklah. Yang mana yang baru masuk, kita dah ada 10 orang yang tengah tengok kita sekarang ni. Okay, yang mana baru masuk tu, kita nak minta share live dulu, like kita punya live. Kita nak panggil ramai lagi join live kita, sebab kita nak ajak ramai-ramai lagi masuk USIM. Sebab apa? USIM pilihan pertama. Okay. So kepada ibu-ibu ayah yang mana yang masih confused nak hantar anak sambung pelajaran dekat mana selepas SPM ni kan, boleh kekalkan untuk isi Tamhidi Tamhidi di UPU online bermula sekarang sehingga tarikh tutupnya. Okey, search sahaja Tamhidi di UPU dan boleh pilihlah nak masuk Tamhidi mana, sama ada Sains Social boleh, nak masuk Undang-Undang boleh, Perakaunan boleh, Sains Fizikal boleh, Pergigian pun boleh. Tapi untuk hari ni kita nak fokuskan kepada Sains Social. Tapi sebelum tu kan Madam, sebelum Madam lah Okay, sebelum tu kan Madam, kita nak tanya apa sebenarnya Tamhidi ni? Alright, so Tamhidi ni jangan confuse dengan Tahmidi, sebab saya rasa selalulah kita ada confusion kat situ kan. Okay, so Tamhidi ni sebenarnya asasi ataupun persediaan lah. So Tamhidi tu datang daripada perkataan bahasa Arab. Okay, so tamhid tu, okay, sebenarnya persediaan. Okay, so sebenarnya in other words dia sama je dengan asasi yang lain. Okay, dan Tamhidi ni seperti Tamhidi Sains Social ni sama je seperti Tamhidi, program-program Tamhidi yang lain, Syariah dan Undang-Undang dan sebagainya tu ada 18 minggu lah. Okay, so persediaan untuk selama 1 tahun 2 semester. 1 tahun 2 semester. So kalau bahasa mudahnya, kalau orang luar nak faham, dia macam asasi lah. Okay, dia asasi, tapi USIM kita panggil Tamhidi. Itulah uniknya. Okay, so memang satu-satunya dekat Malaysia ni yang ada Tamhidi kita sahaja. Betul. Okay, hebat USIM ni. Okay, so kenapa USIM dia perkenalkan program baharu? Okay, alright. Kalau kita perasan, okay, Tamhidi, program Tamhidi yang lain, okay, Tamhidi Sains Perubatan, Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains, Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Okay, dua ni memang menjurus ke sains tulen. Okay, lepas tu kita ada juga Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Betul. Okay, memang ke law, alright, dan juga Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Okay, semua ini feeder kepada fakulti-fakulti seperti FST, FPG. Kalau tak tahu, okay, FST tu adalah Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Perubatan, Fakulti Pergigian, Fakulti Sains Teknologi, Fakulti Perakaunan dan Muamalat, dan juga Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Sebenarnya ada lagi 3 fakulti lain di USIM, iaitu Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, fakulti awak kan. Okay, right. Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian Bahasa Utama, FEBU, dan juga Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Betul, FKS. Okay, so selama ini daripada Tamhidi kita tak dapat fit kepada 3 fakulti yang saya sebutkan tadi. So Tamhidi Sains Social ni diwujudkan untuk menjadi feeder kepada 3 fakulti yang saya sebutkan tadi lah, iaitu FKP, alright, FPBU dan juga FPQS. Betul lah kan. So kita kan ada perakaunan. So bila dah habis Tamhidi terus akan masuk FAM. Betul. So kita dah ada FPR Pergigian, so terus akan masuk FPG. So untuk yang Sains Social ni tak ada lagi. Betul. So inilah dia punya, orang kata, pemangkin kepada pertumbuhan sains sosial selepas ini. Betul.
Okay, so macam kita nak tahulah siapa yang paling sesuai lah memohon tamhidi sains sosial ni. Okey, siapa yang patut memohon sebenarnya siapa sahaja yang berminat dengan aliran sains kemanusiaan, sains sosial dan mungkin tidak berapa minat dengan numbers, matematik, dan mesti ada bahasa Arab. Sebab itu niche USIM kan, kita tak boleh nak lari, walau macam mana pun tetap akan ada bahasa Arab lah. Dan specialnya sebab kita merentas 3 fakulti tu, kita akan ada subjek-subjek macam social sciences, Tura studies, new media and communication, Islamic management, academic English, methodology of dakwah. So kita punya subjek tu memang lain lah daripada program-program yang dia ditawarkan sebelum ni. Okey, faham. So macam saya sendiri sebagai komunikasi media baharu lah, so memang siapa yang tak minat numbers tu memang sangat sesuai lah untuk masuk komunikasi media baharu as a digital person lah. Tapi macam untuk lepasan SPM sendiri kan, madam, aliran apa yang sesuai lepas SPM ni terus nak apply ke sains sosial? Okey, so aliran apa ya? Okey, so aliran apa mungkin daripada aliran sekarang ni aliran sastra. Okey, so aliran sastra, aliran perdagangan, aliran ekonomi, ataupun mungkin daripada aliran sains sendiri yang mungkin nak cuba tukar bidang. Okey, so juga dialu-alukan sebab syarat kemasukan. So syarat kemasukannya adalah banyak sebenarnya. Kita tahu kita boleh masuk memperoleh sekurang-kurangnya C untuk pelbagai subjek lah, antaranya bahasa Arab, pendidikan Islam, prinsip akauntan, ekonomi, perniagaan, pengajian kejuruteraan mekanikal, lukisan kejuruteraan, bermacam-macam sebenarnya. Dan syarat minimumnya cuma C sahaja. C sahaja. Mudah. InsyaAllah. Okay, so yang mana sedang menyaksikan kita di live sekarang ni, kita ada 61 orang, madam. Tadi madam cakap kat saya ada korang nak tengok ni. Okay, sekarang kita dah ada 61 orang yang tengok live kita. So kita nak minta semua 61 orang ni untuk share lagi live kita, like live kita, and kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan tamhidi khususnya dan khususnya tamhidi sains sosial, boleh terus ajukan kat dalam komen dan insyaAllah kita akan baca komen dan madam akan jawab lah. InsyaAllah. Kepakaran madam kan? InsyaAllah. Okay, so madam, kita nak tanya jugalah kepada madam, keunikan sains sosial, tamhidi sains sosial USIM tu berbanding dengan program asasi universiti lain tu apa sebenarnya? Okay, so mungkin yang paling unik sekali seperti yang kita tahu, sebab USIM ni niche-nya adalah integration of nakli and akli. Betul? Okay, so walaupun kita nama dia sains sosial, mungkin macam orang rasa macam wow, sains sosial ni macam menakutkan kan. Okay, tapi jangan takut, sebab walau macam mana pun dia serta ada bi'ah Islamiah tu. Sebab tu kita ada subjek-subjek yang macam methodology of dakwah, lepas tu kita ada Islamic ethics, kita ada Tura studies, yang mana tak terdapat lah di fakulti di universiti lain yang menawarkan program asasi yang sama. Wow, so kita menghampiri 100 penonton sebenarnya. Masya Allah. Ramai yang tengok kita pagi ni. Okay? Pagi-pagi tak ada buat apa-apa, minum kopi, tengok kita. Kepada parents lah khususnya, yang mana yang tengah khawatir nak hantar anak, nak hantar pergi universiti mana, jangan risau, pilihlah USIM. Betul. Hashtag USIM pilihan pertama. Dekat dalam UPU tu jangan confuse, sebab apa, kita ada asasi, kita ada tamhidi, kita ada tahmidi. Tak, kita sebenarnya tak ada tahmidi tu, tapi selalunya orang akan confuse between tamhidi dengan tahmidi. Perkataan tu kan. So kita nak jelaskanlah, dia tamhidi, tamhidi. So tahmidi tu maknanya alhamdulillah. So tamhidi. Korang scroll je dekat bawah UPU tu, ada tamhidi, boleh pilih ada 5 program. Betul. Kita ada syariah dan undang-undang, kita ada perakaunan muamalat, kita ada pergigian dan sains. Pergigian, perubatan dan sains. Kita ada syariah dan undang-undang tadi dah sebut. Okey, kita ada juga sains fizikal dan teknologi. Betul. Dan baby terbaru tamhidi sains sosial. So kepada yang minat untuk orang kata tak minat numbers, tak minat graf, yang minat untuk bercakap, yang minat untuk sastra, sosial, bahasa tu communication. Communication, boleh apply ke tamhidi sains sosial. Specialnya sebab apa? Kalau apply tamhidi sains sosial, anda merupakan batch pertama yang akan masuk ke program tamhidi sains sosial. Kita ada soalan, perakaunan dan muamalat, kalau tiada akaun boleh ke? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah boleh. Masalah. Betul. USIM ada diploma pendidikan ke?
USIM ada diploma pendidikan ke, itu sebenarnya kepada fakulti lah. Betul, kepada fakulti. Okay, so Tamhidi ni khusus kepada persediaan asasi. So untuk ke fakulti tu ada sebenarnya banyaklah program yang ditawarkan. Okay, kalau untuk diploma pendidikan ni saya rasa tertakluk kepada syarat-syarat yang ditawarkan oleh fakulti pengajian bahasa utama lah. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh layari usim.edu.my. Betul. Okey, boleh ulang balik fakulti untuk Tamhidi Sains Sosial ni apa ya? Okey, boleh. Okey, saya ulang balik ya. Okey, so ada 3 fakulti. Okey, yang utama fakulti kepimpinan dan pengurusan. Saya punya fakulti. Alright. So di Tamhidi, di fakulti kepimpinan dan pengurusan ni sebenarnya ada banyak program degree yang ditawarkan. Betul. Okey, antaranya Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam, Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian, Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian. Awak sendiri Sarjana Muda apa? Komunikasi Media Baharu. Itu dia, Komunikasi Media Baharu. So maknanya sekarang ni kalau anda masuk Tamhidi Sains Sosial, anda ada possibility untuk masuk ke Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Dan buat apa tadi tu? Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu. Okey, itu antaranya ya. Okey, dan kedua fakulti pengajian bahasa utama. Okey, di fakulti pengajian bahasa utama, sarjana muda yang ditawarkan seperti sarjana muda bahasa Inggeris, dengan perdagangan. Okey, sarjana muda pendidikan Islam, tapi ini ada temu juga. Okey, sarjana muda bahasa Arab dengan komunikasi, dan juga sarjana muda bahasa Arab dan kesusasteraan. So yang minat lebih kepada bahasa tu, FPBU lah laluannya. Betul. Dan yang ketiga, fakulti pengajian Quran dan Sunnah. Okey, so kalau anda nak meneruskan pengajian selepas Tamhidi Sains Sosial nanti di FPQS, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, antara program degree yang ditawarkan adalah Sarjana Muda Pengajian Qiraat dengan Kepujian, Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah, Sarjana Muda Pengajian Quran dan Multimedia dengan Kepujian, dan Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat. Okey, so banyak sebenarnya. Banyak sangat. Ada 3 fakulti, lebih 10 course degree. Betul. Untuk sambung after Tamhidi Sains Sosial. Banyak soalan kita dapat ni, Masya Allah. kita terkeluar pula. Okey, kita pun excited nak baca soalan-soalan yang diberikan oleh kita punya viewers. Apa laluan Sains Sosial ni? Apa laluan Sains Sosial? Macam kita sebut tadi kan? Macam kita sebut tadi lah. So untuk laluan Sains Sosial kita ada after ambil Tamhidi Sains Sosial, kita ada berpeluang untuk ditempatkan di 3 fakulti, iaitu Fakulti Pengajian Bahasa Utama FBU, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah FPQS, dan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, mengikut kepada kos yang ditetapkan nanti. Okey, so mungkin boleh diteraskan lah bahawa special Tamhidi ni macam sebelah kaki lah dekat universiti, betul tak? Betul. Kita masuk Tamhidi untuk setahun, lepas tu sebelah kaki tu dah sampai dah, tinggal nak apply je. Betul. So memang tak payah risau dah lah. Dah masuk Tamhidi confirm. InsyaAllah. Excitednya ada kos Tamhidi baru. Have fun guys. Yes. Thank you. Kita pun excited nak tunjukkan dekat para penonton kita ada Tamhidi Sains Sosial first dekat dalam USIM ni. Okay. Alright. So syarat masuk Tamhidi perlu adanya bahasa Arab dalam SPM. Betul. Itu memang kita tak dapat lari daripada niche USIM sendiri. Okay, so mesti ada bahasa Arab. At least C. At least C, betul. Salah satu daripada syarat kemasukan ke Tamhidi Perakaunan dan Muamalat memerlukan bahasa Arab atau bahasa Arab tinggi. Kalau tiada subjek tersebut, macam mana? Okey, ini sebenarnya untuk berkaitan dengan Tamhidi Perakaunan dan Muamalat kan. Ini saya tak berapa pasti, tapi saya rasa boleh sebab ada bahasa Arab tu, dan saya rasa cuma kena ada lagi satu syarat untuk subjek bahasa Arab juga. Tapi saya tak berapa pasti sebab saya bukannya penyelaras Tamhidi Perakaunan dan Muamalat lah. Untuk Perakaunan dan Muamalat, kita akan adakan satu sesi khas nanti untuk setiap Tamhidi yang ada. Jangan risau. Nanti korang boleh je join kita punya live ni. Kalau ada info-info, korang boleh terus join. Kita akan bincangkanlah tentang fakulti-fakulti yang ada, kos-kos yang ada, Tamhidi kos apa yang ada di USIM ni. Dan akan ada orang yang lebih pakar untuk menjawab lah. Ya? Betul. Selepas Tamhidi akan terus ke degree USIM ke? Betul. InsyaAllah. Betul. Tapi dah ada pilihan kan, madam? Kalau macam tak nak teruskan dekat USIM, nak teruskan dekat universiti lain? Sebenarnya exclusively bila you dekat Tamhidi ni, sepatutnya memang sambung dekat USIM lah. Sebab kita dah prepare you kan untuk setahun untuk belajar dekat USIM ni. Cuma
selalunya sebab itulah diwujudkan Tamhidi Sains Sosial ni, Tamhidi yang lain-lain, sebab itulah tujuannya supaya kita menjadi feeder kepada program-program yang ditawarkan di seluruh fakulti supaya anda tak perlu dah nak cari tempat lain, IPTA lain. Betul, senang. Senang. Simple. Memang confirm dapat. InsyaAllah dapat. InsyaAllah dapat. Tak confirm tapi insyaAllah dapat. Cuma selalunya akan dapat lah. Sebab kalau dalam UPU kita kena isi sampai berapa? 12 pilihan, betul? Okey, kalau lepas Tamhidi cuma kena isi lebih kurang 8 pilihan. So kalau ada 3 fakulti, banyaklah pilihan dekat situ. So memang orang kata niche tu dah adalah laluan tu memang dah dibuat elok dah. Okey. Kalau pelajar MRSM Ulul Albab yang SPM tak ada bahasa Arab tapi trial ada bahasa Arab, boleh apply ke? Okey, kalau ada trial bahasa Arab ni kita rasanya boleh apply juga untuk IKLA nanti, sebab kalau ikut syarat kemasukan yang ada dekat dalam sistem UPU tu mesti ada bahasa Arab. Okey, so ini mungkin kena ada kita kena double check juga dengan kemasukan lah. Betul. Bahagian kemasukan pelajar. Yeah? Tapi boleh je apply, tak ada masalah. InsyaAllah. Alright. Okay. So kalau Quran dan Sunnah tu belajar apa je ya? Okey, Quran dan Sunnah tu belajar apa je ya? Mungkin saya bukan pakar untuk menjawab lah, tapi berdasarkan kepada program pengajian yang akan ditawarkan, okey, akan belajar mungkin antara pilihannya sarjana muda pengajian qiraat, okey, dengan kepujian, okey, pengajian Quran dan Sunnah, okey, pengajian Quran dan multimedia, dan juga pengajian Sunnah dengan pengurusan maklumat lah. So kalau anda lebih terarah kepada pengajian Quran, Sunnah ataupun apa-apa yang berkaitan dengan Quran dan multimedia, so mungkin ini adalah pilihan terbaik untuk anda. Alright. So kepada semua yang mungkin ada yang baru masuk live kita hari ni kan. Okay, so sekarang kita tengah membincangkan tentang Tamhidi Sains Sosial, iaitu Tamhidi Sains Sosial kos terbaru yang dikeluarkan oleh Tamhidi sendirilah. Macam sebelum ni kita ada Tamhidi 4 Tamhidi lain. Tapi sekarang kita ada Tamhidi baru iaitu Tamhidi Sains Sosial. So apa kerjaya bagi Sains Sosial ni? Okey, kerjaya bagi sains sosial ni mungkin ini advance sangat lah kalau kita nak jawab. Betul tak? Sebab kita baru asasi kan. Okey, cuma kalau secara logiknya, bila kita terarah kepada bahagian-bahagian sains sosial, kita tekankan of course bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi, digital literacy, dan juga critical thinking lah. Okey, seperti kita boleh lihatlah contoh saya ni. Saya lah sebagai contohnya. Okey, saya tak masuk Tamhidi, tapi saya adalah degree di komunikasi media baru. So antara kerjaya yang kita boleh apply untuk course saya, komunikasi media baru adalah digital journalism, kewartawanan. Kita ada graphic designer, kita ada juga PR, public relations, dan kita ada pelbagai jenis banyak lagi kerjaya-kerjaya yang sememangnya diperlukan oleh orang kata kerjaya tu memang banyaklah di luar nanti. Bila kita keluar nanti, insyaAllah ada kerjanya. Doakan saya jugalah. InsyaAllah. Amin. Okey, seterusnya daripada Kiwi. Lepas selesai Tamhidi di USIM, cuma boleh sambung degree di USIM sahaja kan? Betul. Sebenarnya itulah dia. Okey, sebab memang kita prepare, sebab tu kita nama dia asasi, sebab tu nama dia Tamhidi. So nanti memang feedernya, laluannya memang ke sarjana muda di fakulti di USIM. Betul. Okey, untuk terangkan Tamhidi undang-undang dan syariah, kita akan adakan live berkaitan dengan undang-undang dan syariah sahaja. Betul. So kita minta kepada penonton untuk nantikan live tersebut untuk kita explain, kita bawa pakar lah orang kata. Pakar undang-undang dan syariah. Okey, so nantikan live kita seterusnya. Okay. Apa antara kita dah jawab tadi kerjaya, sains sosial ni lebih kurang macam HR ke? Okey, HR ni macam human resource. Okey, human resource tu mungkin one off lah, tapi sains sosial ni lebih pelbagai sebab dia ada subjek-subjek sains kemanusiaan. Macam kita cakap tadi, dia ada intro to social science tu, maknanya dalam tu kita ada bits of psychology tu apa, sociology tu apa. Lepas tu kita ada juga yang lain, kita ada Tura Studies, kita ada new media, kita ada methodology of dakwah. So tak berapa HR sangatlah pun di situ. Cuma mungkin dia akan menjadi embedded bila kita belajar subjek-subjek yang disebutkan tadilah.
Okey, nak tanya, boleh ke terang pengajian Quran Sunnah dan multimedia tu macam mana ya? Okey. Okey. Untuk Quran Sunnah dan multimedia, bukan kepakaran medium Bukan, lah. bukan Sebab kepakaran yang saya. tu dah termasuk kepada degree betul. sarjana muda. Dan kita juga ada slot khas untuk explanation tentang Quran Sunnah dan multimedia. Kita akan bawa terus lecturer daripada fakulti tersebut untuk explain dengan lebih lanjut berkaitan dengan Quran Sunnah dan multimedia. So nantikan live kita nanti. Okey. Permohonan melalui UPU kan? Ya, betul. Dalam UPU, buka UPU, boleh scroll, cari Tamhidi Science Social. Okey, boleh terus apply. InsyaAllah kalau ada rezeki, InsyaAllah. anda lah orangnya. Ya, jadi batch pertama kami. Betul. Bukan senang tak jadi batch pertama. Itulah, jadi anak sulung ni. Betul. Okey. Macam mana nak hubungi bahagian kemasukan? Okey, hubungi bahagian kemasukan. Basically, tak perlu hubungi. Kita just isi sahaja dekat UPU, dekat website UPU tu. Dekat website UPU tu dah ada tunjuk dah, orang kata apa, ada booklet dia. Booklet dia berkaitan dengan kos-kos yang ditawarkan dalam UPU. So boleh go through dekat UPU online dan cari Tamhidi Science Social dan dah ada dah description disediakan di situ. Betul. Okay, memudahkan. Oh, ada peminat medium. Syikin. Hai Syikin. Anak saya sekolah menengah sains, bukan dari aliran agama, tapi UPKK 8A. Apa kos yang boleh dipohon? Okey, kalau tak ada bahasa Arab ni kita susah sikitlah nak jawab kan, sebab itu memang syarat utamanya. Okey, so kalau ada bahasa Arab memang USIM lah laluannya. Betul. Kalau tak ada bahasa Arab ni mungkin payah sikitlah. Susah sikitlah laluannya, ya. Tapi nanti akan ada iklar kan? Akan ada iklar insya-Allah. Okey. How come doktor? Apa ni? Tiba-tiba how come doktor ni? Okey. Itulah dia tak tahulah kan, tiba-tiba how come tu. Okey. Boleh terangkan Tamhidi undang-undang? Banyak ramai peminat Tamhidi peminat undang-undang ni. ni. Okey, untuk Tamhidi undang-undang kita akan adakan satu live khas untuk Tamhidi undang-undang sahaja. Jadi nantikan update-update terkini dan stay tune dekat Instagram, TikTok USIM Official. Apa-apa kita akan update dekat situ dan korang boleh stay tune sahajalah. Betul. Okey, sebab apa kita sekarang di fasa orang tengah nak memohon, nak masuk, nak sama belajar semua. So kita pun cakna dengan perkara tersebut dan kita akan cuba untuk orang kata explain lebih lanjut lah tentang kos-kos yang ada, fakulti yang ada, terutamanya Tamhidi itu sendiri. Sebab apa sekarang lepasan SPM. Betul. Okey, lepas ni kita ada lepasan STPM, lepasan Tamhidi sendiri untuk masuk degree. So kita akan buat live untuk para penonton semua lebih mengenali USIM itu sendiri. Betul. Okey. Boleh sambung dalam dunia pendidikan kan, contohnya Perjanjian nak janji apa ni? Janji makna. Janji apa itu kita tak tahu ni. Okey, basically boleh kan doktor? Kan madam. Okey, pendidikan ya. Kalau kita mengikut kepada syarat kita mengikut kepada di program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama ni ada sarjana muda pendidikan Islam dengan kepujian, tapi ada syarat bertemu duga lah. Betul. So untuk yang ni memang kita tak ada kepakaran lah untuk menjawab, sebab ini memang sebenarnya fakulti punya kepakaran ya. Okay. Macam biasa kita akan ada sesi khas dengan fakulti tersebut. So jadi nantikan. Tapi kalau anda masih lagi lepasan SPM, boleh je terus masuk, tak ada masalah. Okey, pendidikan tu pun ada dalam satu option dia. Oh, okey, mungkin dia nak kata pengajian Islam. Islam kita dah terangkanlah. Dia jadi perjanjian. Betul. Boleh masuk ke sarjana muda pendidikan Islam dengan kepujian selepas daripada Tamhidi Science Social. Okey. Kalau ambil kos ni boleh sambung isi apa? Boleh sambung isi apa? Isi apa ya? Nak isi apa ni? Apa tu ya? Tak berapa jelas. Kalau ambil kos tu. ni boleh sambung Science Social ni macam mana? Perlu ambil science stream ke untuk Tamhidi? Okey. Perlu ambil science stream ke untuk Tamhidi ni kalau anda nak masuk ke atau nak apply program Tamhidi perubatan, pergigian dan sains, ataupun Tamhidi sains fizikal dan teknologi lah. Kalau untuk sains sosial tak perlu. Nama je ada sains kat situ, tapi kita kena tengok the second word tu social. Yes, dia bukan sains yang tulis, bukan sains stream, bukan. Dia sains social. Maksudnya apa? Dia lebih kepada kesusastraan, communication, dia lebih kepada pendidikan macam betul. tu. Dia more tu kepada communication lah. Betul. So dia bukanlah sains tulen tu. Betul, dia bukan pure science. Bukan pure science. Okey. Boleh tahu
Berapa ambilan pelajar untuk Tamhidi Sains Sosial? Okey. Ramai ke Madam? Nantikan. Kita nantikan lah. Nantikan. Yes, nantikan lah sebab anak sulung kan. Kita kalau boleh nak dapat Kita nak seramai welcome. yang Kalau boleh mungkin. 1,000 kita ambil. Kan? Okey, ada berapa asasi Tamhidi di USIM ni selain sains sosial? Okey, selain daripada Tamhidi Sains Sosial, ada 4 lagi program, iaitu Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains, Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, Tamhidi Perekonomian dan Muamalat dan juga Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Tamhidi Syariah dan Undang-Undang ni yang ramai sangat minat tadi tu. Betul. Okey, so itulah maknanya sekarang ni dulu ada 4, sekarang ni kita ada 5 termasuk Tamhidi Sains Sosial. Betul. So, meh apply Tamhidi Sains Sosial. Confirm best. InsyaAllah. Sebab ada Madam Azlina kat sini. Confirm best. Okey. InsyaAllah. Sains sosial ni macam mana? Okey, kalau nak tahu kena masuk dulu. Kena masuk dulu. Senang. Senang kan? Nak tahu masuk dulu. Basically sains sosial ni dia more tu kepada macam kita cakap tadi lah, communication, kepada pendidikan, betul, kepada orang kata sosial kita punya kesusasteraan and so on. Tapi sebenarnya dia menyeluruh. Okey, sebab kita walaupun kita belajar communication semua tu, kita tetap belajar Islamic ethics, kita tetap belajar thinking skills. Betul. Kita akan tetap juga belajar introduction to entrepreneurship, Arabic language drills pun ada. Okey, so Arabic memang tak boleh tinggal walaupun nama dia sains sosial. Sebab kita dekat USIM. Betul. Itulah specialnya USIM ni. Tapi best. Kan? Kita garanti USIM memang best. Datang try, rasai sendiri environment USIM tu memang berbeza. Betul. Nak tanya tentang degree boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita akan ada khas live berkaitan dengan degree sahaja. Untuk kali ni live kita berfokuskan kepada Tamhidi Sains Sosial. Sains Sosial. Okey, berapa merit? Berapa merit untuk Sains Sosial? Tak pastilah pula sebab itu di dalam sistem UPU kan. Okey. So boleh masuk ke UPU. Kita boleh tengok sendiri lah sebab dia ada calculator merit sebenarnya. Okay. So boleh kira sendiri merit anda berapa, dan kalau lepas boleh terus apply. Betul. Tapi senang je nak apply. InsyaAllah. Dia punya requirement dia InsyaAllah mudah. InsyaAllah. Okay. Sekurang-kurangnya C sahaja. Betul. Untuk pelbagai jenis subjek. Okay. Senang. InsyaAllah. Okey. Maaf, boleh terangkan tak Tamhidi Sosial tu apa? Lagi sekali, Madam. Okay, alright. So, Tamhidi Sains Sosial tu Okay, so kita tinggal perkataan sains tu. Betul. Okay, so Tamhidi Sains Sosial tu sebenarnya persediaan ataupun asasi. Okay, so program asasi yang ditawarkan di Pusat Tamhidi dan feeder kepada program-program yang terdapat di 3 fakulti, iaitu Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan dan juga Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Okey, jadi subjek-subjek yang akan dipelajari nanti memang menjurus kepada 3 fakulti yang disebutkan tadi lah. Okey, seperti Introduction to Social Sciences, Tourist Studies, New Media, and Communication, Islamic Ethics, Thinking Skills, Methodology of Da'wah, Foundations of Academic English, Arabic Language Drills. So ini antara subjek-subjek yang menjurus untuk menyediakan pelajar-pelajar ke fakulti-fakulti yang disebutkan tadi lah. Betul. Maybe penduduk tu tak nak faham lah feeder tu apa. Sebenarnya feeder tu kita menyediakan menyediakan daripada Tamhidi, terus setahun dekat Tamhidi, terus masuk ke degree USIM. Betul. Di laluan 3 fakulti yang disebutkan oleh Madam tadi lah. Fakulti Pengajian Bahasa Utama, kita ada 4 kos, iaitu kita ada Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Perdagangan, kita ada Sarjana Muda Pendidikan Islam, kita ada Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Komunikasi, Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam dengan Kepujian. Betul. Dan kita akan ditempatkan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Kita ada 4 juga kos. Kita ada Sarjana Muda Pengajian Qiraat dengan Kepujian, Pengajian Quran dan Sunnah, kita ada Pengajian Quran dan Multimedia, kita ada Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian. Lepas tu FKP tu yang paling banyak tu. FKP ni memang tak nak kalah, Madam. Kalau boleh semua dia nak ambil. Betul. Ada berapa tu? 1, Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Kita ada Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam, kita ada Sarjana Muda Komunikasi, kita ada Sarjana Muda Kaunseling, kita ada Sarjana Muda Pengajian Akidah dan Agama, kita ada Sarjana Muda Komunikasi Media Baru, kita ada Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan, dan kita ada pengurusan dengan pelancongan Kepujian Mod 3U1I. Okey. Banyak sangat sebenarnya. So bila anda masuk Tamhidi, anda akan digilapkan. Betul. Disediakan, dipraktikkan untuk masuk ke degree di 3 fakulti yang saya sebutkan tadi. Itulah dia, kita akan sediakan foundation, asas yang kukuh, insya-Allah, sebelum kita lepaskan kepada fakulti-fakulti berkenaan. So memang orang kata memudahkanlah. InsyaAllah.
Alumni TSU hadir. Hai. Okay. Nak tanya pasal Master Sains Sosial. Okey, untuk Master jauh sangat ni. Jauh sangat. Kita dekat Tamhidi baru di peringkat asasi. Tapi insya-Allah untuk Master Sains Sosial jangan risau, maklumat ni telah tertera di website usim.edu.my. Boleh masuk ke website usim.edu.my untuk ketahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan Master Sains Sosial. Okey. Anak puan boleh ambil kos Tamhidi Sains Physical Technology jika tiada bahasa Arab. Okey. Dia menjawab tadi lah. Menjawab kepada soalan di atas. Betul. Assalamualaikum, madam. Waalaikumsalam. Ada peminat. Ramai peminat madam hari ni. Okey, syarat kemasukan dia apa, madam? Okey, syarat kemasukan. Okey, so seperti yang diwar-warkan sebelum inilah. Okey, so syarat kemasukan sebenarnya mudah saja, memperoleh sekurang-kurangnya C dalam mana-mana satu mata pelajaran berikut, bahasa Arab tinggi, bahasa Arab komunikasi, al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah, turas bahasa Arab ataupun al-adab wa al-balaghah. Okey, so C sekurang-kurangnya untuk mana-mana satu pengajian bahasa Arab atau subjek bahasa Arab. Kemudian memperoleh sekurang-kurangnya C juga dalam mana-mana satu mata pelajaran pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran dan Sunnah, pendidikan Syariah Islamiyah, tasawur Islam, usuluddin asyariah, hifzul Quran, maharat Al-Quran, turas dirasat Islamiyah, turas Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga manahij al-ulum al-Islamiyah. Okey, right. Dan banyak betul. Banyak sangat. Okey, itu baru dua. Dan ketiga, C untuk mana-mana subjek berikut: prinsip perakaunan, ekonomi, perniagaan, pengajian keusahawanan, fizik, kimia, biosains, sains tambahan, pengajian kejuruteraan awam, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, pengajian kejuruteraan mekanikal, reka cipta, lukisan kejuruteraan, grafik komunikasi teknikal, asas kelestarian, sains rumah tangga pun boleh, pertanian pun boleh, sains komputer boleh, sains sukan boleh, pendidikan seni visual, lukisan, reka bentuk craft, matematik pun boleh, matematik tambahan pun dialu-alukan, perdagangan pun ada, sekurang-kurangnya C sahaja. Dan juga untuk bahasa Inggeris sekurang-kurangnya C juga. Jadi untuk semua C sahaja minimum. Okey. Untuk maklumat yang lebih lanjut boleh tengok di Instagram di Tamhidi. Instagram Tamhidi. Betul. Dekat Instagram Tamhidi tu memang dah adalah kita sediakan semua dan para penonton boleh pergi tengok kita punya Instagram untuk lebih lanjutlah pemahamannya. Betul. Okey. Lepas habis Tamhidi Sains Sosial boleh masuk degree Quran Sunnah tak? Boleh jawapan dia. Boleh, insyaAllah. Sangat-sangat dialukan. So jadi jangan tunggu lama-lama, boleh terus isi Sains Sosial Tamhidi di UPU segera. Tamhidi Sains Sosial ke fakulti mana tadi? Tamhidi Sains Sosial ni Okey, ke 3 fakulti, right, iaitu Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Fakulti Pengajian Bahasa dan Utama, dan juga Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Okey, untuk laluan degree pendidikan ada berapa ya jika ambil Tamhidi Sains Sosial? Kita ada 4. Iaitu di Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Okey, betul. tapi kalau degree pendidikan mungkin ada satu sahaja. Satu sahaja, iaitu sarjana muda pendidikan Islam dengan kekujian berserta interview. Betul. Berserta temu juga. Okey. Hai, nak tanya tentang degree undang-undang syariah boleh? Boleh, tapi kita akan buat live asing untuk syariah dan undang-undang. Sebab apa? Kita akan bawa terus lecturer ataupun penyelaras lah daripada Tamhidi syariah dan undang-undang itu sendiri, dan lagi detail lah perkongsiannya nanti. Nanti kan live USIM official selepas nanti kita akan maklumkan. Sebab saya bukannya pakar untuk menjawab. Betul. Takut salah info nanti. So saya cuma akan menjawab, dialu-alukan untuk bertanya apa saja tentang Tamhidi Sains Sosial. Okey, jadi kita dah dapat call time daripada kita punya production manager kita. Kan? Dah sebenarnya sekejap je. Sekejap je kan? Orang kata 30 minit tu orang kata sekejap je. Okey. So kita pun dah nak. Okey, last soalan. Bila dah habis Tamhidi, kita dimasukkan ke degree pilihan kita atau ditetapkan oleh universiti itu? Okey, so sebenarnya kita ada pilihan. Bila dah habis Tamhidi tu memang dekat USIM sendirilah yang akan bagi macam pilihan untuk UPU tu. Cuma kalau kata kita buat asasi lain, mungkin dia lebih terbuka kan. Lepas tu kita boleh apply mana-mana IPTA lain. Tapi kat Tamhidi ni maknanya dia akan ada pilihan tu, 8 pilihan untuk ke fakulti-fakulti di dalam USIM. Baik. Okey, itu kita anggap soalan yang terakhir lah. Okey, sebab apa kita dah
ketutukan masa. Sekejap Kalau je rasa ya. orang nak tahu dengan lebih lanjut macam mana medium? Ada website ke? Okay. Ada social media ke? Okay, so of course kalau nak tahu lebih lanjut, boleh ke laman laman media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook, Pusat Tamhidi. Senang je. Senang je. Segala-galanya telah ada di dalam tu. Betul. Kalau ada apa-apa persoalan lagi, boleh terus rujuk di social media Tamhidi. Tamhidi. Make sure betul-betul ya. So hashtag USIM pilihan pertama. Kepada semua yang baru lepasan SPM khususnya, yang mana yang nak masuk nak sama pengajian kepada asasi, kepada Tamhidi, boleh terus isi di UPU online. Buka je UPU online, daftar je macam biasa, terus scroll cari Tamhidi USIM. Jangan cari asasi, cari Tamhidi. Ingat bukan asasi, Tamhidi. Ada 3 kali ulang ni. Nak kali keempat ke sekali lagi madam? Tamhidi. Tamhidi Sains Sosial khususnya. Jadi kalau tak minat Tamhidi Sains Sosial, boleh apply di Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Kita ada Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains, betul. Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, dan juga Tamhidi Perakaunan dan dan Muamalah. Ada 5 tau. Dulu ada 4, sekarang ada 5. 5. Kita ada yang baru Tamhidi Sains Sosial. Jadi kita wrap lah madam. So terima kasih kepada yang mana yang tengok live kita. InsyaAllah kalau ada live selepas ini, kita akan maklumkan di portal rasmi kita, iaitu USIM Official TikTok, USIM Official Instagram, dan boleh terus check it out and turn on notifications untuk tidak ketinggalan live yang kita akan buat. Semestinya pilihlah USIM kerana apa? USIM pilihan pertama. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Habis. Alright. Sekejap je. Alah, itulah.